Usus yang baik perlukan probiotik. Tapi probiotik ni memerlukan prebiotik. Mana datang prebiotik? Datang daripada serat. So tadi karbohidrat, protein dan lemak. Kita nak tambah serat pula. So serat ni kita ada dua jenis. Satu serat yang tidak larut air dan satu lagi serat yang larut air. So serat yang tidak larut air ni datang banyak daripada sayur-sayuran hijau ataupun sayur-sayuran yang berdaun. Okey, memang susahkah sikit untuk anak-anak makan, tapi cubalah potong halus ke, bagi dalam bentuk masakan yang lain ke, sebab ini akan membantu melawaskan. Senang untuk membuang. Tak adalah anak meneran, anak sakit perut, sebab dia membantu untuk melawaskan. Tapi serat yang larut air ini datang daripada buah-buahan, daripada sayuran berkanji ada. Yang ini adalah sumber prebiotik, sumber makanan kepada probiotik yang sihat tadi.